warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Maksudnya bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan daripada petunjuk, dan yang membezakan di antara yang hak dan yang batil. Alhamdulillah. Yang pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah, kerana masih lagi memanjangkan umur kita untuk kita menikmati bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya ini umpama kalau kita menjalani kehidupan pada zaman kita sekarang ini, kita nak mendapat satu-satu ilmu ataupun kemahiran, kita mestilah mengikuti kursus-kursus. Orang hak nega kena masuk kursus nega. Orang yang nak melabur kena masuk kursus pelaburan. Orang yang nak bercocok tanam ada kursus dia. Orang yang nak mengajar ada kursus dia. Apa sahaja bidang. Bila kita masuk kursus-kursus ini, kita kena bayar juga. Ulangannya ialah kita dapat ilmu, kita dapat kemahiran untuk kita terjemahkan di dalam bidang dan ruang masing-masing. Allah Ta'ala jadikan dalam masa setahun ada 12 bulan, dan Allah Ta'ala pilih satu bulan, iaitu bulan Ramadan, menjadi kursus tahunan kepada kita umat Islam. Kursus tahunan yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kita tak boleh bayar. Bahkan Allah Ta'ala bayar pada kita. Allah Ta'ala bayar dengan apa? Allah Ta'ala bayar dengan pahala dan ganjaran. Apa yang kita dapat daripada kursus bulan Ramadan? Kita dapat 3 perkara. 3 perkara yang menjadi asas kepada kita manusia. Yang pertama ialah akal kita, yang kedua ialah rohani kita, dan yang ketiga ialah jasmani kita. Bulan Ramadan ini Allah Ta'ala jadikan kursus untuk memberikan manfaat dan faedah kepada akal kita, rohani kita dan jasmani kita. Di samping kita dapat pahala, kita dapat ganjaran. Untuk akal kita, Allah Ta'ala jadikan manusia ni hebat. Allah Ta'ala kurniakan dengan akal fikiran. Dengan akal fikiran manusia ni, manusia boleh reka macam-macam, boleh buat macam-macam. Cuba kita bayang, dengan akal manusia boleh reka kapal, boleh reka kapal terbang daripada besi yang berat, sehingga kapal tu boleh terapung atas air, tak tenggelam. Besi boleh terbang. Ini hebat manusia dengan akal fikiran. Tapi akal fikiran manusia ni terhad. Ada benda yang dia tahu, banyak benda yang dia tak tahu. Contohnya nak belakang dinding ni, saya tak duduk sini, saya tak tahu. Orang duduk sini mungkin tahu. Sebab apa? Sebab akal kita terhad.
Maka oleh kerana itulah kasihnya Allah kepada kita manusia yang dihantar untuk hidup atas dunia ini, Allah Ta'ala tak biar kepada manusia ini untuk hidup hanya berpandukan kepada akal saja. Tidak. Tapi Allah Ta'ala turunkan wahyu-wahyu. Allah Ta'ala turunkan kitab-kitab yang berakhir dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Oleh kerana itulah khusus bulan Ramadan yang Allah Ta'ala aturkan ini, manfaatnya yang pertama ialah untuk akal. Kita kena mengakui bahawa sesungguhnya akal kita ni perlu kepada Al-Quran untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita. Macam kita pergi bandar inilah, kalau kita perlu barang untuk kita guna di rumah, kita pergi bandar. Contohnya ialah kita pergi bandar beli mesin basuh sebab kita nak guna di rumah kita untuk basuh baju. Bila kita balik ke rumah, kita buka kotak, mesti ada buku panduan cara nak guna mesin basuh. Sukatan airnya nak letak banyak mana, kemudian baju pula banyak mana boleh letak, suih, wayar dia nak sambung kat mana, sabung nak letak kat mana, nak ejah masa kat mana, dia sebut dalam buku panduan. Sebab itulah orang yang bijak, kalau dia tak reti dan dia tak tahu cara nak guna, dia akan ambil buku panduan. Walaupun akal dia ada dah, dia cerdik dah, tapi dia akan ambil buku panduan ini. Tapi orang yang bodoh, walaupun ada akal, dia balik rumah, dia kata ikut aku. Dia pun ambil mesin basuh, dia buat kucas mi, rosak mesin basuh. Jadi kita manusia duduk atas dunia ni pun gitu juga. Walaupun kita ada akal, tapi kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai panduan kita. Kerana Al-Quran ni buku panduan kita. Sebab tu dalam Al-Quran ni sebut ada benda yang boleh kita buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Masalah yang berlaku dalam masyarakat manusia pada hari ini, kerana apa? Kerana membelakangkan Al-Quran. Itu sebab dan puncanya. Masalah akhlaknya, politiknya, ekonominya, macam-macam. Allah Ta'ala sudah beri amaran dalam Quran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dan sesiapa yang membelakangkan peringatanku, yakni Al-Quran, yang terkandung di dalamnya hukum hakam, peraturan-peraturan, undang-undang, maka baginya kehidupan yang sempit. Semua sempit. Kita kata, kita tengok masyarakat yang hidup di Amerika, di England, di negara-negara Eropah yang maju, di Jepun, mereka hidup senang. Mereka tak jadi buat Al-Quran sebagai panduan. Ya, secara zahirnya kita nampak senang, tetapi yang tersiraknya penuh dengan kesusahan, kesempitan dan kepayahan. Di Amerika, negara yang paling maju, masyarakat hidup dalam kesempitan. Jenayah dikira dalam 1 minit banyak mana berlaku jenayah. Ngopoknya, curinya, rogonya, bukan dikira dalam 1 jam, dalam 1 hari, tidak, dalam 1 minit. Di Jepun, negara yang paling canggih, macam-macam alat di mereka. Kita tengok, mereka hidup senang, tapi hakikatnya tidak. Jepun adalah antara negara yang paling ramai rakyatnya bunuh diri. Senang dari segi lahiriah, tapi dari segi batin penuh dengan kesempitan. Ada masalah sikit bunuh diri, masalah sikit bunuh diri. Sebab itulah ini punca masalah yang berlaku dalam masyarakat manusia pada hari ini ialah kerana membelakangkan Al-Quran. Al-Quran ni kitab panduan. Sebab itulah kalau kita ambil Al-Quran sebagai panduan, kita akan selamat. Selamat di dunia dan lebih penting selamat di hari akhirat. Macam orang guna mesin basuh tadi, guna ikut buku panduan. Yang kedua, daripada bulan Ramadan ini yang menjadi bulan khusus yang Allah Ta'ala aturkan kepada kita umat Islam, manfaatnya ialah untuk jasmani kita. Mengikut kajian ahli-ahli perubatan, tubuh badan kita ni perlu rehat daripada makan dan minum paling kurang sebulan dalam masa setahun.
Bagaimana syariat Islam telah menetapkan bahawa ibadah puasa ini adalah satu ibadah yang mana ia bukan untuk melemahkan tubuh badan kita, tapi sebenarnya untuk menyihatkan lagi tubuh badan kita, supaya kita boleh guna tubuh badan kita ni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa yang akan datang. Yang ketiganya ialah manfaat untuk rohani kita. Rohani kita ni perlu kepada makanan. Bukan sahaja jasmani kita perlu pada makanan, rohani kita pun perlu kepada makanan. Makanan pada rohani ialah zikir, mengingati Allah, beribadah kepada Allah, mengingati peristiwa-peristiwa yang penting yang berlaku dalam bulan Ramadan untuk menaikkan roh maknawi kita, roh semangat dan motivasi untuk diri kita bagi meneruskan perjuangan untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini. Sebab itulah bulan Ramadan ni adalah merupakan satu bulan yang Allah Ta'ala tentukan ia adalah khusus untuk kita umat Islam, untuk manfaat tiga perkara tadi. Dan natijahnya kita dapat pahala. Pahala-pahala ni pitih lah. Kalau kita hidup hari ni, kita perlu pada pitih. Nak beli pakaian, beli makanan, beli minuman, beli macam-macam. Di mana hidup kita bukan saja atas dunia ni. Kita akan mati esok kali. Bila kita mati, duduk dalam kubur di alam barzah, dan di hari akhirat kelak, kita juga perlu pada pitih. Nama pitih dari akhirat ialah pahala. Pahala-pahala ni kita boleh ambil, kita boleh kupur masa kita hidup atas dunia ini. Dan Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan untuk kita kupur pitih di hari akhirat kelak, khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan. Malam ni adalah merupakan malam pertama daripada 10 malam yang terakhir, yang mana Nabi SAW mengingatkan dalam satu hadis sebagaimana yang diceritakan oleh para sahabat. Nabi SAW bila masuk 10 malam yang terakhir, maka Nabi akan ikat kain. Maksud ikat kain ni maksudnya bersungguh. Macam untuk menyadak lah lama dulu, tak ada seluar pakai kain pelekat. Dia nak panjat pokoknya diikat kain. Maknanya dia bersungguh nak panjat. Kalau hari ni budak-budak muda main bola, dah pakai seluar. Bila dia nak main sungguh, dia ikat molek-molek seluar. Kalau dah ikat, lorong. Jadi Nabi bila masuk 10 malam yang terakhir, Nabi ikat kain. Nak royak bersungguh. Bersungguh apa? Bersungguh beribadah pada Allah, bersungguh melakukan amal soleh, bersungguh buat ketaatan kepada Allah. Kerana apa? Kerana terdapat satu malam daripada 10 malam yang terakhir ini, iaitu malam Qadar, di mana ia adalah malam bonus. Kalau kita jumpa dengan malam ni, kita buat satu amalan sama dengan kita buat amalan selama 1000 bulan. 1000 bulan ni 83 tahun. Allah betul ni. Oleh kerana itulah kita kena usaha untuk mendapat fadilat malam Qadar. Ada orang dia duduk cari malam Qadar, cari benda, cari tanda. Oh, dia kata, orang tua kata tanda malam Qadar ni pokoknya tunduk. Dia pun cari, tak tidur malam, tunggu pokoknya tunduk. Lepas tu kalau jumpa tanda, balik rumah tidur, tak jadi benda. Oleh kerana itulah maksud kita cari malam Qadar ni, maksudnya ialah kita menghidupkan malam-malam tersebut, menghidupkan malam-malam tersebut dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak jumpa dengan tanda-tanda malam Qadar, tapi kalau kita menghidupkan malam-malam tersebut kena dengan malam Qadar, maka kita akan dapat fadilat, kita akan dapat pahala dan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itulah
Saya mengajak diri saya dan juga kepada semua muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita bersungguh-sungguh. Start pada malam ni kita bersungguh-sungguh insya-Allah untuk kita tingkatkan amalan kita, ketaatan kita kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita tak tahu kita sepak ke tak dengan bulan Ramadan pada tahun depan. Kita kena anggap bahawa bulan Ramadan pada tahun ni adalah merupakan bulan Ramadan yang terakhir. Maka kita akan tingkatkan sungguh amal ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat daripada apa yang kita dengar, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, memberikan kekuatan tubuh badan kepada kita untuk kita tingkatkan amal ibadah, amal soleh, ketaatan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur kita untuk kita sempat dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang insya-Allah. Jadi marilah kita ambil masa yang berbaki ini untuk kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kerana di antara doa yang diterima oleh Allah ialah doa orang yang berpuasa, khususnya sebelum daripada kita berbuka. Jadi dalam kita berdoa kepada Allah ni ada adab-adabnya. Antaranya ialah kita mestilah mengharap betul-betul daripada Allah. Dan jangan bila kita berdoa ni kita nak selalu. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala beri, kadang-kadang Allah Ta'ala tak beri selalu. Tapi Allah Ta'ala beri di hari akhirat. Allah Ta'ala cerita dalam Quran kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa berdoa pada Allah supaya dihancurkan Firaun. Allah Ta'ala tak makbul selalu. Berpuluh tahun selepas daripada itu baru Allah Ta'ala makbul. Itu doa seorang Nabi. Apakah lagi doa kita orang biasa. Sebab itulah kita mesti sentiasa berdoa, khususnya di bulan Ramadan. Minta selamat semua untuk kita, keluarga dan seluruh umat Islam. Jadi marilah kita ambil masa yang penuh dengan keberkatan ini untuk kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an ikhwanina wa akhawatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wala fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah wala daynan illa qadaytah wala maridan illa shafaitah wala hamman illa farajtah wala 'aiban illa satartah wala zaliman illa mahattah wala mujahidan fi sabilika illa nasartahu ayyattah wala hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.